Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ryan Cool 123. So, hari ni saya nak cerita tentang saya nak cerita ni apakah saya tengah buat ni. So saya nak tunjuk bakat saya untuk menjadi seorang kaplah dalam agak ni lama sikit video dia. Assalamualaikum Form 4. Lembik kata anak jantan. Assalamualaikum Form 4. Kita orang High Council tahun ni. Dan aku Kaplah High Council. Tahun ini kudrat kita orang yang punya. Kau ni memang betul-betul dah melampau kan sial. Bukan setakat aku kau dah cabar. Kau cabar cara hidup dekat sini. Kau cabar High Council. Kau cabar satu batch Form 5. So saya buat Miraiman pula lah. Habis tu kau suruh aku buat apa? Duduk diam-diam tengok kepala otak kau tu jajan sekolah tu. Macam tu. So nak millennial saya boleh buat lah. Seronok lah tu, memalukan orang. Macam mana kalau nak intro lembut? Aku yang lembut kan? Bapak kau lembut kan? Kalau Nadine Nasa, Kau yang batch kantor SPM hari tu ke? Kalau Mia, kalau Dan Trisha saya boleh buat lah. Tak, itu batch yang tahun lepas. Hakim, kalau Hakim Fadli masuk saya boleh buat sesi mini depo. Kalau Ushairi Husin boleh lah. Relax lo, kita ni adik abah. So inilah saya pandai buat untuk suara berlakon dalam cerita Kaplah High Council dan projek High Council. So saya nak buat untuk korang nak tahu tak, Kahan ni kan sebenarnya untuk 18 tahun ke atas. Tapi hari tu saya tengok boleh, saya masuk boleh je. Tapi itulah saya minat sangat cerita projek Council dengan Kaplah High Council ni. Sebab apa, best sangat cerita dia. Yang lagi-lagi projek Anchor SPM. Sebab apa, projek Anchor SPM ni bukan untuk bergaduhan. Dia sebenarnya untuk meniru SPM. Tak lama lagi keluar lagi cerita Kudrat 1968. So itu sajalah video kali ni. Kalau korang boleh share video ni dan komen dan share apa pendapat korang, best tak video ni? Kalau best, tekan link di bawah.